Damn, okay, it's not mangosteen. Eaten fresh, like this. If I don't stop myself, I'll eat too much. Would you try it? It's called terap, and I'm currently in Borneo, Malaysia. And this thing is one of the weirdest fruits. Check it out. It's got these weird spiky things. It's kind of like a jackfruit in a way. You just pull the outside off. Manis. Tahu jenis bambangan juga macam spesies mangga tapi dia asam manis. Asam manis nah. Pada awalnya, ramai orang luar hanya memandang buah ini dengan rasa pelik. Kulitnya berduri, rupanya tak biasa, baunya pun kuat. Ada yang ragu-ragu, ada yang takut hendak cuba. Tapi bila satu suapan pertama masuk ke mulut, semuanya berubah. Mereka terdiam, ada yang tersenyum, ada yang tak percaya dengan rasa yang mereka alami. Persoalannya, apa sebenarnya yang membuat buah tarap Malaysia ini begitu luar biasa? Ramai sangka buah tarap akan rasa pelik. Tapi bila mencuba, mereka terkejut. Isi dia lembut, manis dan sangat creamy. Ada yang kata seperti gabungan durian dan cempedak, tapi lebih ringan dan lembut. Dan kerana rasa itu sangat unik, ramai orang luar terus terdiam selepas suapan pertama. Korean tries tarap for the first time. This is they call it tarap. Sangat sweet, manis. Oh, like jelly. Is it fruit? There is seed in it. 진짜 맛있다. I mean, it's a fruit, but tastes macam sweet potato. I told you, tambalagi. Tambalagi, because it's only available in Sabah. betul. Sweet, but also goso at the same time. Rich, very rich. 진짜 특이한 맛. Never tried it before. Never in Korea. I'm gonna miss it. Seriously. Azawa. Sabako. What is this called again? Sabako. Tabako. It's going to be too big for myself and Mark to finish or for them to finish. So share. 我们公司对不对？有啊，来吧，有那个。甜。Tastes like. The taste is like mangosteen. The texture is softer and creamier. Not bad. And best part is you only find it in Sabah. 那你们觉得如何啊？好吃。好吃啊？您呢？我觉得太甜了。太甜了。小妹妹，好吃，给this one pass. What's your name? Where you from, ma'am? I'm Mo. I'm from Sabah. I'm Gloria. I'm from Sabah and originally from towns of Beaufort. I'm Mildred. I'm from Penampang. Oh. Damn, okay, it's not mangosteen. It's definitely not mangosteen. It's more creamy, right? Nah, tengok gini ya. Nah, Sedap itu. Wow. Jangan makan bijinya ah. Buang ah. Punya bigger. Kita dah datang balik dah. Yang kecil 5. Lembut. Kulit lembut. Kalau ini lembut, kamu tekan macam mana masak. Oh, tu masak. Macam ini masak. Ini dah. Kalau ditarik gitu dia. Macam dikoyak. Dikoyak aja lembut. Okay. Boleh kalau gitu kakak tolong kita. Okey. Ini. $5. Nah, tengok gini ya. Nah, Sedap itu. Wow. Jangan makan bijinya ah. Buang ah. Punya bigger. Dulu saya itu sekolah di Air Raja. Oh, air raja. Kita try satu. Hah? Try sekarang. So, cuba. Rasa manis. Manis? Okey. Bismillah. Bismillah. Dia macam soursop rasa ni. Rasa dia. Ini dibuang Oh, sedap ah. Ya kan? Manis kan? Ada macam nangka, cempedak, campur gitu. Macam lembut-lembut. Kenyal, macam lembut, kenyal sikit. Sedap lah, sedap.
Ada yang cakap nanti kereta bau dah nanti. Tak apa, tapi bau dia sedap. Rasa dia sedap. Manis. Tapi ramai yang cakap cucur sedap. Dekat Borneo aja yang ada buah ni. Dia sedap lah. Sedap. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Alamak, tak nampak mana ni? Ada kat belakang. Terima kasih. Okey, terima kasih Kak. Assalamualaikum. This is tarap, a fruit native to Borneo. Some people say it smells, but I don't smell it honestly. It's creamy, sweet, slightly custardy, and honestly, very addictive. I like it better than durian. It's seasonal and best eaten fresh, like this. If I don't stop myself, I'll eat too much. Would you try it? Sedap. Okey, baik, disebabkan akak ni pun tanya apa nama dia kan. Mas ni kakak tengok ni. Ni dia. Yang saya pegang sekarang ni kan. Yang ini dah dia tarap kak. Kakak tengok ni. Buah dia memang susah nak dapat. Kalau kakak pergi cari memang susah nak dapat. Tapi kali ni kakak tengok ni. Buah dia macam ni. Nak tahu masak ke tak masak kan. Kakak tekan je macam ni. Ni dah boleh makan dah ni. Okey, disebabkan akak dah tanya kan. Mas, kita ambil secara fresh daripada pokok ni kan. Okey, alamak, ada getah dia tu. Macam ni lah buah dia kak. Okey, nak makan dia pun senang je. Disebabkan dia dah lembut, kakak boleh buka je macam ni. Nampak tak? Macam tu. Nampak tak kak? Tu. Ini dia, isi dekat bahagian dalam dia kak. Masya Allah kak, punya cantik ni. Okey, jom kita cuba Ni buah tarap tau. Bismillah. Sedap. Nampak tak? Alah, sedap betul lah. So yang tengah-tengok video ni kan, korang pernah cuba tak makan buah tarap ni? Cuba korang komen kat bawah. This fruit tastes like strawberry lemon jello. It's called tarap, and I'm currently in Borneo, Malaysia. And this thing is one of the weirdest fruits. Check it out. It's got these weird spiky things. It's kind of like a jackfruit in a way. You just pull the outside off when it's super ripe, and it reveals the most squishy and juicy little pods. That's got these little tiny seeds inside. You just plop it in your mouth. Oh my God. Mind blown right there. It's so incredibly sweet and weird, but it's one of the most amazing flavors. It's like jello. The consistency tastes like jello. You gotta try tarap. Ada orang ni dia nak buka buah tarap. Buka ni ambil. Cara buka dia begini, kononnya betul ke tak? Betul lah buka ya. Dia masak tu buka. Look at that. Tak pakai pisau tu. Wow. Oh my God, so good. Buah tarap ni diorang kata tak ada musim. Tapi sekarang kawan I cari juga buah tarap ni untuk kami rasa. Sedap. Piring simpan dia tu. Piring dia simpan dia. Biji dengan isi buah tarap. Hai. Hari ni kita nak makan buah tarap. Sekejap tu dia buah tarap. Tengok ada papat dia isi dia ada kulit dia. Kulit dia. Dan sikit kulit dia. Penuh dia macam brush. So sedap. Ni kat mana? Beli ni. Jatuh. Tengah jalan tu. Tanya rumah itu tengah jalan. Nampak. On the way Dia nak gantung. Patah balik. Apa dah nak tengah tu? 2-3 biji kan? Dah tak ada musim The seed so small.
Sini ni besar ni RM8 ya. Ini RM15 tau. Ini double. Sekarang tak ada musim, sudah harga is RM15. Kalau ada musim murah. Separuh Malah dia balik dia macam stok kan. Very clear. Pagi ni pun dapat clear. Kat rumah pun nampak je. Kat rumah nampak je. Clear kita orang tadi keluar gambar. Jangan keluar di KB. Mana tak hujan. Jangan sampai takarwal di mulut saya. Sakap kau penghabisan buduk di alam semesta. Kenapa kau Kenapa kau suka seri masalah sama saya, Yau? Apa yang bikin kau tidak puas hati? Pernah saya menangis mengampai minta duit sama kau, Yau? Makasih coba. Ini macam gitu aja muka dia, saya pandai juga. Okey, sudah pergi. Gambar semua. Biji dia ambil goreng, kacang. Ya, bagus tu. Ini yang dia Bukan ini pesanuan, ini paho. asam sikit. Asam-asam manis. Paho jenis bambangan juga macam spesies mangga tapi dia asam manis. Asam manisnya. Kadang-kadang kita terlalu biasa dengan sesuatu, sampai lupa betapa uniknya ia di mata dunia. Buah tarap mungkin biasa bagi masyarakat tempatan, tapi bagi pelancong, ia pengalaman yang suka dilupakan. Rasa, bau, suasana ketika menikmatinya, semua itu meninggalkan kesan yang dalam. Dan disitulah mereka mula faham, Malaysia menyimpan banyak perkara luar biasa dalam kesederhanaan. Malaysia bukan hanya kaya dengan tempat menarik, tetapi juga kaya dengan rasa dan budaya yang unik. Buah tarap hanyalah satu contoh kecil. Bagaimana sesuatu yang sederhana boleh membuat orang luar kagum. Dan mungkin, kadang-kadang dunia lebih cepat menghargai apa yang kita ada sebelum kita sendiri sedar nilainya. Jadi bila orang luar terdiam selepas makan buah tarap, mungkin itu bukan kerana mereka kehabisan kata, tetapi kerana mereka baru sedar bahawa Malaysia menyimpan rasa yang tidak semua tempat di dunia mampu berikan. Arus Story dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.